Sebelum ni yang dia claim 30,000 mAh sebenarnya tak sampai pun 30,000 mAh. Siul betul lah. Bukan main mudah lagi rakyat-rakyatku digula-gulakan. Hidup dah susah, beli barang boleh tercedok pula. Reviewer macam aku ni pun satu hal, main review nak kejar duit bukan nak kejar halal. Cilaka betul lah. Sebelum ni ada juga aku promote binatang ni dan memang ada juga yang beli. Aduh hai, aku kena kencing dengan viewer-viewer aku kena kencing. Siul betul lah. Unit baru yang datang kat aku ni, aku tak pasti benda ni betul ke tak. Aku pun sebenarnya masih trauma lagi nak confirmkan benda ni betul ke tak 30,000 mAh. Aku ambil juga dia ni sebab aku nak ada satu warna kuning. Tu je geng. Sebab dekat tempat display aku ni, dia macam gelap sangat kan. Jadi kau bayangkan ada satu warna kuning macam tu. Adalah warna cahaya dia hidup sikit. Aku ambil ilham dari warna tempat parang aku ni lah. Bila ada warna-warna striking sikit-sikit, nampak dia pop. Korang rasa benda ni betul ke tak? Letakkanlah dekat komen.